Mana boleh begitu, Cik Ben. Sepatutnya, Cik Ben yang punya rumah ni, Cik Ben lah ngurus segala-galanya. Ini bukan saya sendiri saja yang buang sampah ni. Jiran-jiran yang lain pun ada buang sampah juga. Mana boleh. Awak mesti faham. Kita semua duduk rumah setenggan. Kita mesti ada tanggungjawab kita sendiri. Kita tak boleh harapkan orang lain. Saya tahu. Tapi rumah yang saya sewa tu kan rumah Cik Ben sendiri. Patutnya kalau ada kerosakan apa-apa pun, Cik Ben lah yang patut memperbaiki. Saya cuma bagi sewa saja. Kerosakan saya tak tanggung. Wah, macam ni tak boleh jadi. Kita bayar sewa, listrik tak pernah bagi. Kita sewa rumah dia dah bertahun-tahun. Rosak sikit tak boleh betulkan ke? Tipu. Cakap banyak pula. Itu pun nasib baik ada rumah saya. Awak boleh sewa. Kalau tidak nak duduk kat mana? Faham-faham sajalah. Dah lah, Cik Ben. Tak ada ke Cik Ben nak nasihatkan apa-apa lagi dengan diorang ni? Kalau tak ada, saya minta diri nak pulang. Sudahlah. Kita balik aja. Ikutkan dia banyak je komplain. Sana sampah, sini kotor. Sana kotor. Apa? Tangan dia ada kurat, dia tak tahu. Cik Ben, minta maaf. Saya balik. Melalut pula. Aku bersalah.